Assalamualaikum rakan-rakan semua. Saya amat gembira kerana dapat menyertai bicara buku. Biar saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Iman Hakimin bin Iskandar. Saya bersekolah di SJK Sikonghua. Dan kos sekolah saya MBC 1032. Saya berumur 11 tahun dan hobi saya bermain bola. Saya mempunyai 4 orang keluarga, iaitu ibu saya berstatus suri huma, manakala bapa saya anggota polis. Saya juga mempunyai seorang abang yang sangat baik. Tajuk buku yang akan saya ceritakan ialah Perang Melaka. Pengarang buku ini ialah Nurzalina Mat Nordin atau diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia atau ITBM. Buku ini mengandungi 32 muka surat bercetak. Buku ini menceritakan bagaimana negeri Melaka mendapatkan namanya apabila seorang raja bernama Parameswara berehat di pohon Melaka. Beliau melihat anjing baginda dikalahkan oleh seekor pelanduk. Watak utama dalam cerita ini adalah Sultan Mahmud Shah, iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Apa yang menarik minat saya tentang buku ini adalah bila Sultan Mahmud Shah merancang strategi yang sangat bagus. Pengejaran dalam buku ini adalah apabila kita buat sesuatu, kita ada mesti perancangan yang sangat bagus. Akhir sekali penghayatan, nilai dalam buku ini adalah kita haruslah menanamkan sifat patriotik dalam diri kita dan mengenang jasa pahlawan-pahlawan kita yang menyelamatkan tanah air kita. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian dari saya. Terima kasih.